Sebab itu ketika kalah tentera salib pada 1187 Masihi, tentera salib ini dipimpin oleh dua negara, Perancis dengan British. Kan? Maka British kata, oh, orang Islam tak boleh nak dikalahkan dengan senjata. Sebab dia mempunyai modul, dia mempunyai pengajaran dan bab mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Maka tak lama selepas tamat kalahnya Baitul Maqdis, British mengasaskan University Oxford untuk melahirkan para orientalis. Orientalis ni adalah orang yang belajar mengenai bangsa-bangsa timur dan macam mana nak kalahkan. Kan? Bangsa timur ni kebanyakan bangsa Muslim lah. Dan saya pernah bertemu dengan orientalis ketika saya mengajar di Rusia. Saya pernah mengajar di Rusia, Moscow State University di Rusia pada tahun 2009. Saya bergaul dengan orientalis bahagian Parsi dan bahagian Melayu. Tak pernah datang Malaysia, fasih cakap Melayu. Kan, dia datang Melayu, ada yang pernah datang Malaysia ni, kawan saya bawa pergi Tugu Negara, teragak-agak membaca bawah Tugu Negara jauh tu lah. Minah Rusia ni yang menyambung, bersekutu bertambah mutu. Saya beritahu, mereka belajar Quran, belajar jauh, belajar. Saya rapat dengan orientasi bahagian Melayu dan bahagian Parsi, sebab dia dekat-dekat dua tu.